Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Driven by Passion Motorsport. Hari ini bukan sekadar kisah seorang pelumba yang pulang ke tanah air. Hari ini adalah kisah bagaimana seorang anak muda Malaysia berjaya mengubah impian menjadi kenyataan. Setibanya Hakim Danish di KLIA selepas Grand Prix Jerman, suasana bertukar meriah. Ramai penyokong hadir, manakala wartawan daripada pelbagai media menunggu untuk mendapatkan reaksi pertama beliau. Inilah bukti bahawa nama Hakim Danish kini semakin besar dalam dunia sukan permotoran negara. Dalam temu bual bersama media, jelas terpancar kegembiraan pada wajah Hakim Danish. Namun di sebalik senyuman itu, beliau tetap merendah diri. Beliau mengucapkan terima kasih kepada pasukan, keluarga, penaja dan seluruh rakyat Malaysia yang tidak pernah berhenti memberi sokongan. Apa yang paling membanggakan, media tempatan bukan hanya bertanya mengenai kemenangan di Sachsenring, malah tentang peluang beliau mencabar kejuaraan Moto3 musim ini. Ini menunjukkan bahawa dunia permotoran Malaysia kini mempunyai seorang pelumba yang benar-benar diberi perhatian. Setiap kamera yang merakam, setiap mikrofon yang dihulurkan dan setiap sorakan yang kedengaran adalah simbol bahawa Malaysia sedang menyaksikan lahirnya seorang bintang baharu.